Bismillah, Assalamualaikum, dan first thing adalah tahniah untuk Tuan Rashid yang Penyerah sebab pun berjaya expand to the next level. Maksudnya, dia orang dah ada beauty spa sendiri tau. Try bayangkan saya bersama Aurora daripada 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas pada first SKU dia orang. Yang mana waktu tu saya tahu dia orang baru ada butik dekat Pavilion, Bukit Jalil. Tapi sekarang dah ada 5 branch dah. So saya dah agak dah waktu saya terima dia punya first SKU dia. Ni akan bagi long term ni. Dia akan memang akan fly. Sebab apa? Dari packaging dia, daripada rupa dia. Kalau kita tengok SKU dia nampak mahal. Lepas tu bila kita tengok deep dive dekat ingredient dia, ingredient yang sangat-sangat teknologi tinggi yang baik untuk kulit. Sebab apa? Skincare ni kadang-kadang kita tengok, kita sapu kat atas, dia merasap kat atas saja. Dia tak pernah ke dalam. Tapi kalau korang tengok dia punya SKU, ingredient dia sangat nano sizing. Kita apply boleh merasap ke dalam kulit. Yang tu yang berkesan tu. So bila kita tengok ingredient dia memang boleh pergi jauh lah Aurora ni. Tengok-tengok dah ada 5 branch. Dah ada launching untuk beauty spa pula tu. Tahniah untuk Tuan Rashid dan saya doakan lebih fly higher lepas ni, InsyaAllah.